selawat dalam Ramadan ni. Zikrullah. Lagi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat tak saya sebut dalam kuliah? Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni seorang ulama besar. Dia tawaf di Masjid Haram. Tiba-tiba ada seorang lelaki tawaf sama. Tapi lelaki ni dia tak baca doa lain. Setiap kali tawaf, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Jangan duk berkali tuan-tuan. Nak sebut Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, mereka akan sebut tuan-tuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ketika akan dengar. Dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dia tawaf. Sebelah ulama besar. Heran ulama ni. Sepatutnya tuan-tuan, kalau dengan saya senang ikut saya. Tapi ulama ni ada, bila tawaf, ada doa yang dibaca. Tapi pemuda ni tak. Dia selawat apa? Selawat je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba habis, dia semayang sebelah Sufyan As-Sawri. Sufyan ni tanya, wahai saudara, kenapa kamu ni ketika tawaf tak ikut macam mana sunnah Nabi ada doa-doa tertentu? Kenapa? Kenapa kamu selawat? Dia kata, siapakah kamu? Akulah Sufyan As-Sawri. Baru dia terkejut. Rupanya kamu ulama besar. Aku tak tahu. Oleh kerana kamu ulama besar, aku nak cerita. Sebenarnya tahun lepas aku main dengan ayah aku, dia kata. Ketika ayahku ni tawaf bersama dengan aku, kemudian dah habis tawaf, ayah aku tak larat. Dia duduk, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh, aku riba dia. Tiba-tiba dia memandang ke langit, dia mati. Ayah aku mati atas riba aku. Ketika selesai tawaf. Bila mati, aku tengok ayah aku sedih. Tiba-tiba dengan beberapa minit saja, wajah ayah aku dan seluruh badan ayah aku ni jadi hitam. Aku tengok-tengok, aku teriak, dia kata. Aku teriak. Ketika aku sedang menangis tu, duk tengok wajah ayahku dan badan dia jadi hitam, aku tertidur. Tiba-tiba dalam mimpi aku datang seorang lelaki berseri wajahnya. Lalu lelaki tadi memegang wajah ayah aku ni, dia sapu. Dia usap sampai ke kaki, dengan izin Allah, ayah aku ni jadi putih balik. Berseri-seri wajah ayahku. Lalu aku tanya, wahai saudara, siapakah saudara? Maka kata lelaki ini, aku ialah Muhammad Rasulullah. Semasa hidup ayah kamu, walaupun dia buat maksiat, walaupun dia buat dosa, tetapi dia tak lupa untuk berselawat dekat aku. Oleh kerana dia selawat dekat aku datang memberi syafaat kepada dia untuk ketika dia meninggal. Akulah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, sebab tu kita hidup ni, tuan-tuan, benda yang sunat buatlah di antara zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni, sambil duduk dengar ni, hati main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila khatib baca khutbah, ingat tak? Tok Bilal sebut apa? Dia suruh kita selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Suruh selawat. Kita selawat tak? Selawat apa? Lena. Ada main telefon dah tu. Dia hantar kat member sebelah. Orang ajaknya Pak Imam baca panjang. Itu member balas pula. Memang. Dia maki Pak Imam dalam WhatsApp. Sebab tu tuan-tuan ni khatib tu suruh. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Suruh selawat. Kita macam mana? Sambil duk dengar tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu lagi amalan. Walaupun ada disebut bid'ah. Amalan ni sahabat buat. Tuan-tuan, dia buat nampak simple. Tapi dia, tuan-tuan, berebut malaikat untuk masukkan dia dalam syurga. Apa amalannya? Ada seorang sahabat, tuan-tuan, dalam satu sembahyang. Tiba-tiba Nabi rokok, Nabi i'tidal. Sami Allahu liman hamidang. Tiba-tiba sahabat ni tambah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Pernah dengar tak? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Bila dia sebut macam tu, habis sembahyang, Nabi kalih. Wahai sahabatku, siapa di kalangan kamu ketika sami Allahu liman hamidah menyebut ini hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Sahabat tak berani nak angkat. Sebab satu bid'ah baru. Semua tak berani. Siapa? Tiba-tiba sahabat yang angkat dalam keadaan ketakutan. Aku ya Rasulullah, wahai sahabatku, ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun untuk menulis akan pahala kamu untuk masuk syurga Allah. Tengok, nampak simple tapi hebat. Tuan-tuan, lepas sami Allah al-Maidah, tambahlah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Hamba
Sebab nampak simple, tapi pahala dia hebat. Malaikat berebut nak tulis pahala.